sampai dah. Dah sampai? Ye, ye, ABC, ye, ye. Farah. Wah. Sedapnya. Semua sedap ni. Ha? Mana Alamak. Arna yang tu. Beli satu je ya. Kongsi. Laki. Satu mana cukup? Dua laki. Cukup. Tak apalah abang. Kita kongsi. Hai, Dek. Nak ABC yang mana? Kecil? Sederhana? Besar? Saya nak ABC yang besar. Kecil satu. Laki. Kecil tu. Mana puas makan? Habiskan tu dulu. Adik nak tambah apa? Pilih. Ara nak yang ni. Ish, ni apa abang ni? Dengan Lagi? yang ni. Lepas tu tambah aiskrim. ABC kecil extravaganza. Banyaknya bang. Hebat tadi abang. Hai. Tak cukup duit aku ni. Hati-hati. Aki, bayar. Yelah. Pergi duduk dulu. Berapa? RM5 je. Mahalnya. Mana ada? Sedap ke bang? Sedap. Nak rasa. Tak boleh. Ni abang punya. Tak aci. Kan Aki suruh kongsi. Mana cukup nak kongsi. Pergi minta Aki lagi satu. Ara nak rasa sikit je. Bagilah. Tak boleh. Nak. Tak boleh. Tak boleh. Dah tumpah. Terima kasih, Aki. Macam mana boleh tumpah? Ara nak rasa sikit je. Abang tak kasih. Ara ni tak sabar-sabar. Hei, perangai kau berdua ni teringat Aki satu cerita. Cerita apa, Aki? Kau nak dengar? Nak. Ceritalah. Pada zaman dahulu... Dah habis? Rasa macam banyak tadi. Apa susah? Petik je lah lagi. Nak petik apa lagi? Dah habis. Kau lah ni kura-kura. Makan banyak sangat. Apa pula aku? Kau yang makan banyak tadi. Dahlah, daripada kita gaduh, baik kita cari makanan. Cepat. Cepatlah kura-kura. Aku dah lapar ni. Apa? Lapar lagi? Kan kita baru makan tadi. Dahlah kau makan pisang tu sampai habis. Monyet! Tunggulah aku! Wah! Banyaknya! Monyet! Tolong petikkan untuk aku. Asyik-asyik aku je kena petik. Penatlah. Kaulah! Sahabat sejati kau. Yelah. Nak ambil lah ni. Kenapa
Aku mesti kongsi dengan kura-kura. Aku yang petik. Akulah yang punya. Kura-kura. Apa kata kau pilih satu pokok. Yang tu kau punyalah. Jadi, bolehlah makan bila-bila masa kau suka. Betul juga. Tapi, macam mana aku nak ambil pisang? Aku tak pandai panjat. Nampak tak pokok pisang kat hujung tu? Oh. Tu pokok kau. Rendah. Senang kau nak capai. Tak payah tunggu aku petikkan. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku. Sama-sama. Tapi, kau macam mana? Jangan risau. Ini semua aku punya. Monyet sudah tamat. Pisang dah habis. Monyet, benda tu boleh makan ke? Boleh? Itu jantung pisang. Pisang pun ada jantung? Itulah kau. Tahu makan je. Dari jantung pisang ni lah buah pisang keluar. Oh, iya ke? Kalau macam tu, baik tanam jantung pisang je kan? Terus dapat buah. Pandai kau kura-kura. Nak tunggu pokok pisang tumbuh, lama kan? Oh, kalau begitu, apa kata kita tanam semua jantung pisang ni? Terima kasih kura-kura. Kaulah sahabat sejati aku. Pergi dulu. Kau nak pergi mana tu? Aku nak tanam semua jantung pisang ni. Lepas ni, banyaklah pisang-pisang aku. Kita. Oh, kalau macam tu, aku pun nak tanam sekali. Tak apa. Kau tunggu je pokok pisang ni semua berbuah lagi. Tata. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati. Jumpa lagi. Kalaulah dia berbuah. Kura-kura, kenapa termenung ni? Oh, kancil. Aku tengah tunggu pokok pisang ni berbuah. Tapi lama lagi. Pokok ni baru je berbuah. Pokok ni semua dah pernah berbuah? Dah habis makan pun. Kura-kura, pokok pisang mana boleh berbuah 2 kali? Betul ke kancil? Mana kau tahu? Takkanlah pokok-pokok lain semua berbuah banyak kali. Betul. Pokok pisang lepas berbuah, dia akan mati. Tapi monyet cakap lain. Monyet? Oh, tadi aku nampak monyet bawa jantung pisang. Banyak. Dia nak buat apa? Dia kata nak tanam semua jantung pisang tu kat tempat lain. Dia suruh aku tunggu sini. Kura-kura, aku rasa kau dah kena tipu. Ha? Monyet nak semua jantung pisang tu untuk dia sendiri. Ha? Dia tahu pokok pisang tak berbuah 2 kali. Kejap. Pisang. Kejap ya kancil. Kura-kura, jantung pisang kalau tanam pun bukan boleh berbuah. Buah pisang kan datang dari jantung. Tanam jantung, dapatlah pisang. Kan?
Mana kau belajar ni? Oh, bukan. Maknanya monyet. Padan muka. Pisang dah habis cari makanan di tempat lain. Tak payah kura-kura. Ha? Lagi gajah, lagi. Tarik. Dua, tarik. Kuat lagi gajah. Satu, tarik. Terima kasih gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Iya. Sama-sama. Kancil, batang pisang ni pula nak buat apa? Batang pisang ni aku punya. Sedap. Mau jadi pilot, harus siap-siap. Second pilot, cek pressure. Okey, Kapten Rio, cek power. okey. Butuh tinggi untuk gapai cita-cita selangit. Minum Hilo School setiap... Bila dah berbuah, semua ni aku punya. Tak payah kongsi. Pisang. Monyet, monyet. Hei. Kenapa tak berbuah lagi? Penat aku tunggu. Hah? Hah? Anak? Mana kau dapat pisang tu? Pisang yang sedap ni. Kura-kura bagi. Hah? Banyaknya. Wah, ini aku punya. Ini pun. Itu pun. Banyaknya. Wah. Banyaknya. Aku punya. Buat apa tu monyet? Oh, korang. Nak makan pisang aku ni. Lama betul nak berbuah. Bila pula jadi pisang kau? Ini kan milik kura-kura. Ha, aku yang jaga selama ni. Kau nak ambil pula? Kau jaga ke? Aku jaga ke? Samalah. Kita kan sahabat sejati. Semua makanan kita kongsi. Ha? Kau dah lupa? Dulu kau tak nak kongsi. Jantung pisang aku pun kau ambil. Sekarang aku pun tak nak kongsi. Eleh. Macam mana kau nak ambil pisang tu? Terima kasih gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Kita makan sama-sama ya gajah? Oh, tak apa. Bila jantung pisang yang aku tanam berbuah, Tanam jantung pisang? Mana boleh berbuah? kenapa tak boleh? Kalau boleh, mestilah dah banyak buah pisang kau sekarang. Betul tak? Hai, itulah akibat tamak. Sekarang, apa pun tak dapat. Kan dah rugi? Jom kura-kura. Jom kita makan.
Jom, jom. Ah. Hmm. Monyet. Oh? Kaulah sahabat sejati. Kurang-kurang. Dah. Dah nangis. Oh, lo. Memang. Memang sahabat sejati. Wah! Begitulah ceritanya. Aris, Ara, apa pengajaran cerita ni? Kena kongsi ABC. Jangan tamak. Kalau tamak, Ara rugi. Jeng. Dah. Jangan nangis. Ni abang belanja. Main makan. Dapat ABC. Terima kasih. Aris punya? Tu. Aki. orang tamak selalu rugi. Abang, kongsi? Hah? Aralah, adik sejati abang. Tak habis ya, bang.